Suara sebenarnya boleh digunakan sebagai senjata yang efektif apabila kita diserang. Sebagai contoh, kita boleh menjerit. Tapi jerit pun ada teknik-tekniknya. Sebagai contoh, janganlah jerit seperti tak ada guna. Kita jerit seperti jangan! Woi! A, kita boleh takutkan penyerang kita. B, penyerang tu akan rasa agak-agak untuk menyambung niatnya. Dan C, kita tak akan rasa kaku. Bila kita jerit pun akan rasa macam ada tenaga untuk macam lari ke apa ke. Macam pemain tenis kan bila mereka kata wow, pun lebih pantas berlainan. Kenalkah anda dengan kuasa suara anda? Kalau tidak, cubalah latihan ini. Kita duduk macam ni membelakangi kawan kita dengan kaki yang bengkok. Letakkan tangan di tepi, luruskan badan kita. Dan bila dah bersedia, kita akan tolak kawan kita tu. 1, 2, 3. Perasan tak betapa kuatnya kita dan kawan kita? Sekarang kita akan ulangi aktiviti ini tapi dengan jeritan jangan. Okey? 1, 2, 3. Jangan! Kekuatan tu berganda. Jeritan yang bagus dan efektif dalam mempertahankan diri adalah jeritan yang kuat, garang dan terkawal. Tapi macam mana nak buat jeritan kita tu terkawal? Kita boleh cuba latihan ini. Mula-mula kita baling bola tapi secara terkawal dan soft. Lepas tu kita ikuti dengan jeritan jangan. 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 Kita kuatkan jeritan kita. Jangan. Jangan. Tapi ingat, balingan tu masih perlulah terkawal supaya suara kita boleh menjadi terkawal. Jangan. 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 Jangan.